Selamat datang semua. Pernah tak anda tertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuatkan seseorang itu menjadi seorang usahawan? Hari ini, kita akan selami dunia keusahawanan, satu kuasa besar yang sebenarnya memacu inovasi dan ekonomi moden kita. Okey, jom kita tengok apa yang akan kita bincangkan. Mula-mula, kita fahamkan definisi asas, kemudian kita lihat teori-teori di sebaliknya, kenapa ia sangat penting, dan kita akan lihat konteksnya di Malaysia dan juga dari perspektif Islam. Baiklah, kita mulakan dengan yang paling asas. Apa sebenarnya maksud usahawan tu? Dari mana agaknya datang perkataan ni? Rupa-rupanya ia berasal daripada perkataan Perancis, entreprendre. Maksudnya lebih kurang macam memikul satu tugas atau memulakan sesuatu. Jadi, dari awal lagi, konsepnya memang tentang seseorang yang mengambil inisiatif dan buat sampai jadi. Dan untuk memikul tugas yang besar ni, seorang usahawan perlu ada ciri-ciri yang istimewa. Mereka ni mestilah kreatif, sentiasa inovatif, pandai hidup peluang yang orang lain tak nampak dan semestinya berani ambil risiko. Mereka juga berwawasan jauh dan tak mudah mengaku kalah. Jadi kenapa ada orang sanggup lalui semua ni? Apa yang mendorong mereka? Selalunya ada 3 sebab utama. 1, mereka nak jadi bos untuk diri sendiri. 2, mereka ada idea yang bernas dan bersemangat nak jadikan ia satu kenyataan. Dan 3, tentulah potensi untuk dapat ganjaran keuangan yang lumayan. Okey, sekarang kita masuk bab yang lebih mendalam sikit. Jom kita bedah siasat idea-idea besar atau teori di sebalik keusahawanan. Sebabnya, ramai ahli fikir cuba faham apakah sebenarnya peranan seorang usahawan dalam masyarakat. Kita mulakan dengan Richard Cantillon. Boleh dikatakan dia ni antara orang pertama yang mengkaji tentang usahawan. Bagi dia, definisi usahawan ni mudah je. Seorang pengambil risiko. Dialah orang yang berani membeli pada harga yang pasti untuk menjual pada harga yang tidak menentu. Kemudian, datang pula Peter Drucker, seorang legenda dalam bidang pengurusan. Dia kata, bukan risiko je yang penting, tapi peluang. Bagi Drucker, usahawan ni pakar dalam mencari dan merebut peluang dan senjata utama mereka, inovasi. Tapi, apa yang bagi mereka semua ni semangat? Menurut David McClellan, puncanya datang dari dalam diri. Usahawan mempunyai keperluan untuk pencapaian atau need for achievement yang sangat tinggi. Dorongan untuk berjaya tu luar biasa kuatnya. Jadi, kalau kita kumpulkan semua teori ni, kita boleh bahagikannya kepada 3 cara pandang utama. Ada perspektif ekonomi yang fokus pada bagaimana usahawan menguruskan sumber. Ada perspektif sosiologi yang kaji pengaruh masyarakat. Dan ada juga perspektif psikologi yang cuba faham apa yang ada dalam fikiran dan personaliti seorang usahawan. Okey, kita dah faham apa itu usahawan dan teori-teorinya. Tapi soalan besarnya, kenapa ia penting? Kenapa kita perlu ambil tahu? Jawapannya, sebab impak keusahawanan ni sangat-sangat besar. Cuba bayangkan keusahawanan ni macam enjin utama untuk ekonomi sesebuah negara. Setiap kali satu perniagaan baru wujud, ia mencipta peluang pekerjaan. Ia memacu inovasi. Ia meningkatkan pendapatan negara, malah industri-industri sokongan lain pun ikut membangun. Ia jadi sumber inspirasi untuk lebih ramai orang berjaya. Inilah cantiknya keusahawanan. Ia bukan sekadar tentang keuntungan pribadi. Ya, usahawan membina kehidupan yang lebih baik untuk diri dan keluarga mereka. Tapi pada masa yang sama, produk atau perkhidmatan yang mereka cipta tu, ia menyelesaikan masalah orang ramai dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Semua orang dapat manfaat. Sekarang, jom kita fokus ke negara kita pula. Macam mana pula cerita dan perkembangan keusahawanan di Malaysia? Perjalanan kita di Malaysia ni agak unik tau. Ia berevolusi dari zaman kolonial, kemudian selepas merdeka, kerajaan perkenalkan dasar-dasar strategik seperti dasar ekonomi baru, wawasan 2020 dan sehinggalah sekarang dengan dasar keusahawanan nasional. Dan matlamat utama di sebalik semua dasar ini sangat jelas. Kita nak jadikan pemikiran dan budaya keusahawanan sebahagian daripada DNA negara kita. Bukan hanya untuk orang yang nak buka bisnes, tapi untuk semua orang supaya kita jadi masyarakat yang lebih inovatif dan proaktif. Akhir sekali, kita akan sentuh satu perspektif yang sangat penting dalam konteks kita di sini, iaitu keusahawanan dari sudut pandang Islam. Dalam Islam, keusahawanan ni bukan sekadar soal untung rugi. Ia berdiri atas 3 tiang utama. Yang pertama ialah akidah, iaitu kepercayaan kepada Tuhan sebagai asas.
Kedua, syariah, iaitu kita perlu ikut peraturan dan hukum hakam yang ditetapkan. Dan ketiga, akhlak, iaitu etika dan budi pekerti yang baik dalam semua urusan. Ini bermakna perniagaan adalah satu amanah. Usahawan Muslim perlu pastikan perniagaannya patuh syariah, berlaku adil dengan pekerja dan sentiasa menunaikan tanggungjawab kepada diri, keluarga dan masyarakat melalui zakat dan sedekah. Perniagaan itu sendiri boleh menjadi satu bentuk ibadah. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung. Jom kita buat rumusan ringkas tentang apa yang dah kita bincangkan hari ini. Kita dah lihat banyak perkara kan? Kita dah faham maksud usahawan, kita dah kenal beberapa teori penting, kita nampak betapa besarnya peranan keusahawanan untuk ekonomi negara dan kita juga dah sentuh tentang pembangunan keusahawanan di Malaysia serta kerangka etika dalam Islam. Jadi, sebagai penutup, kami nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Daripada semua ciri usahawan yang kita bincangkan tadi, yang mana satu paling penting untuk anda mula bina dalam diri anda hari ini? Ingat, tak kira apa pun bidang anda, pemikiran seorang usahawan yang sentiasa berani, kreatif dan inovatif, itulah aset yang paling berharga. Terima kasih kerana bersama kami.